kita memang sebenarnya di peringkat Pakatan Harapan, bila kita tubuhkan Pakatan Harapan ini, kita ada mekanisme menyelesaikan sesuatu isu dan bagaimana kita selesaikan. Sebab itu, kalau kita lihat dalam konteks Melaka, kita akan kembali kepada Pakatan Harapan. Esok, Pakatan Harapan Negeri Melaka akan berbincang. Pandangan-pandangan ahli-ahli Dewan kita akan kita ambil kira. Pandangan parti-parti dalam Pakatan Harapan akan kita ambil kira. Tapi yang paling utama, kita juga mengambil kira pandangan Yang Amat Perdana Menteri. So, esok Pakatan Harapan Melaka akan berbincang dan esok kita akan maklumkan keputusan daripada perbincangan kita. Okay. Ada pun sebahagian adun yang sudah keluar daripada kerajaan. Dan kita tahu bahawa dikala kita menyertai kerajaan ini, kita tidak ada sebarang bentuk perjanjian khusus. Sebab itu bila kita menamatkan apa-apa perkhidmatan kita di kerajaan, kerana di kerajaan perpaduan ini, dia bukan sahaja melibatkan ahli-ahli ESCO, ataupun timbalan speaker, ataupun timbalan ESCO, ataupun kita di peringkat JAPRON, dalam tingkat politik kita juga melibatkan ahli majlis dan juga di PKK. Jadi kita, bagi saya, kita akan berbincang secara khusus di semua ini, bagi memudahkan. Pertama adalah urusan kita dengan rakyat, macam diungkapkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, keutamaan kita adalah kepada rakyat. Yang kedua adalah kita akan lihat mekanisme itu supaya tak mengganggu semua urusan-urusan yang terkait dengan masyarakat dan juga rakyat. Di samping macam saya sebutkan tadi, prinsip demokrasi dan hak rakyat itu juga akan terus kita perjuangkan. Sebab itu esok kita akan bagikan satu lagi kenyataan kepada pihak media. Biasanya macam saya sebut dalam Pakatan Harapan, setiap parti-parti memang mempunyai hak masing-masing untuk bertindak. Cuma bila dia bertindak atas nama Pakatan Harapan, kita akan bincangkan di peringkat Pakatan Harapan secara konsensus. Tapi tanpa menidakkan hasrat parti-parti masing-masing, kerana setiap parti dalam Pakatan Harapan juga ada ruang dan peluang mereka untuk membuat keputusan. Sebab macam saya sebutkan tadi, bila kita tubuhkan Pakatan Harapan itu, memang kita ada 7 perkara yang kita berikan suatu muafakat kita, komitmen kita, termasuk dalam menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan apa sahaja isu yang berbangkit dalam kerajaan dan juga dalam Pakatan Harapan.